Okey, Cikgu Pat. Apa yang sedang berlaku 4 jam di grill? Apa cerita sekali? Boleh update sikit? 4 jam kami berada di dalam. Pertama, kita mempersembahkan laporan yang dibuat oleh Azam Melaka berkenaan dengan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, di mana zakat ni telah disalah uruskan. Kita ada banyak data berkenaan dengan zakat, penyelewengan, cara pengurusan. Sekejap, Cikgu Pat. Tadi saya sebut benda tu. Dia kata dah jawab kat Sidang Dun. Saya tahu jawapan apa. Okey. Dia begini. Ini bukan jawapan Sidang Dun, jawapan apa. Kesalahan dua. Satu, jenayah, penyalahgunaan kuasa. Satu lagi ialah persoalan hukum dan hakam. Hakikat sebenarnya ialah bagaimana kita punya persoalan hampir 200,000 dikeluarkan untuk full settlement figure untuk sebuah rumah, kan. Dan ini kamu pakai hukum mana? Dan kata zakat, apa yang berlaku ialah ramai orang tak dia bermain dengan surat keliling hukum dan sebagainya. Ini duit zakat tau. Kamu boleh main macam ni. Pertama sekali saya nak bagi tahu bahawa duit itu dipecah-pecahkan. Kalau betul, kenapa kamu tak bagi sekali? Dia dipecahkan dengan 800,000. Satu dikeluarkan melalui asnaf miskin, pembinaan rumah asnaf. Tajuk bantuan tu, pembinaan rumah asnaf. Pembinaan rumah asnaf ni diberi untuk orang ada tanah dan buat rumah. Rumah pondok perlindungan. Tetapi jumlah 80,000 ni dicampur pula dengan bantuan asnaf gharimin yang menunjukkan orang ni kononnya disimpit dengan hutang dan sebagainya. Tapi hutang rumah hampir 200,000. Dan zakat ni pula pakai strategi nak agihkan, bantuan pertama, bantuan kedua, bantuan dia. Maknanya kau buat benda tu salah lah, babe. Ya. Dan lepas ni orang tak boleh bayar kereta, boleh pergi minta zakat. Orang tak boleh bayar motor, dan berapa ramai orang rumah kena tarik. Takkanlah alasan hanya dia kawan sekolah, pernah menjadi kawan sekolah kamu lakukan benda ini, dan tata cara kelulusan itu memang boleh dipertikaikan. Kedua ialah pasal isu tanah, ya. Tanah Slow pala. Ada semangat. Dia suara dia double. Okey. Pasal isu tanah, on this specific matter telah masuk dan diputuskan melalui jawatan kuasa fatwa. Mufti dah keluar fatwa, tak boleh beli tanah ini atas alasan-alasan yang dibagikan. Tetapi akhirnya dia reverse balik, dia pergi kepada majlis agama tanpa melalui fatwa, meluluskan pembelian tanah. Pembelian tanah ini pula milikan siapa? Milikan orang yang ada peranan dengan dia. Orang satu parti dengan dia. Bekas timbalan speaker negeri Pulau Pinang. Orang politik lah. Bekas adun Sungai Bakar, kan. Tapi persoalan dia lah, ini duit zakat. Dan kamu main-mainkan, kan. Persoalan rumah tadi ialah bagaimana kamu pecah-pecahkan. Kamu nak bermain dengan hukum, undang-undang, dan kamu boleh tipu undang-undang. Tapi macam mana kamu nak tipu persoalan moral dan isu agama. Kedua ialah bagaimana penerima ni, lelaki tu kawan sekolah dia, tetapi dimasukkan pula dalam akaun isteri dia. Pelik tak? Siapa pelik jawab pelik. Pelik. Kalau siapa pelik jawab pelik. Komen pelik. Jadi persoalan dia ialah isu dia, kalau betul-betul gharimin tertindas untuk tujuan membuat benda baik, dia harus dibayar terus kepada bank lah. Kenapa pula bayar akaun? Kan? Betul juga. Jadi itu sangat mengelirukan, kan? Dan isu lot 240, lot 264, 265 mungkin 3 seberang perai selatan
Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ini, saya tak faham lah, mungkin DAP sukalah dia Melayu yang macam ni, yang boleh bermain-main dengan Zakat. isu zakat dan sebagainya kan. Tapi saya rasa, dan dia juga dalam radar kita pada bulan Januari 2024, lawatan ke luar negara termasuk untuk melawat lawatan ke Timur Tengah kan. Dia bawa ahli keluarga dia sekali. Hush. Anak 6 orang, 7 orang kan. Jadi bagi saya ialah satu benda yang sangat tidak kena selesai duit zakat kan. Isu yang kedua ialah Syafiq Halim yang kita tugaskan untuk membawa isu berkenaan dengan radar. Tapi besides that, radar apa? Cukup nanti. Ada Syafiq yang lama tadi isu radar Ya itu. ke? Komen sikit Syafiq. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Sebentar tadi dalam SPRM, antara isu yang kita bawa adalah berkaitan dengan radar. Radar ini adalah jenis TRML 3D yang mana ada 2 biji saja di Malaysia, tetapi yang lebih pentingnya adalah saya difahamkan ia melengkapkan siasatan SPRM berkaitan dengan Hafizuddin Jantan di antara orang-orang dia lah, yang mana pihak SPRM akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi saudara, yang paling kalau kita tengok di sini dalam isu radar ni adalah dikeluarkan beberapa sebut harga dan juga tender-tender projek untuk maintenance dan menyenggara radar, yang mana dalam laporan akhirnya radar itu dikatakan tidak boleh digunakan ataupun 0% boleh digunakan, yang clearly dalam laporan tersebut pada tahun 2022. Namun sehingga ke hari ini masih lagi dikeluarkan projek menggunakan wang rakyat puluhan juta ringgit untuk diberikan kepada kontraktor yang mana kroni-kroni mereka ini, walaupun radar tersebut tidak boleh digunakan. Ini yang pertama sekalinya difahamkan bahawa wujudnya satu penyalahgunaan kuasa dan mungkin rasuah di sini yang melibatkan angkatan tentera itu sendiri, kali ini melibatkan radar. Dan yang keduanya yang rakyat perlu faham adalah radar ini adalah sangat penting, kerana radar ini menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Kerana radar ini adalah radar yang dilinkkan dengan ground missile, tentera udara, tentera laut, yang mana dia adalah the first warning radar. Maknanya kalau radar lapisan First warning. First respon radar. Radar kat Malaysia ni ada banyak. Jadi bila radar yang biasa ni, dia passive radar ni, dia dapat detect kata ada objek asing masuk. So radar ni yang akan naik. Yang ni adalah aktif radar. Radar ni dia tidak boleh on selalu, dia hanya on bila ada waktu emergency yang tertentu saja. So radar ni yang akan bagi koordinat ataupun dia akan memberi arahan kepada ground missile ni untuk bertindak. Jadi sekarang ni radar ini ternyata tidak boleh guna, yang mana boleh kita katakan di sini tentera laut kita maupun tentera udara dan darat itu sendiri sekarang ni bergerak secara blindness ataupun buta. Jadi itu yang menyebabkan kita terpaksa cari apai dekat lautan gunakan teropong dan jet kita ni, walaupun ada objek asing masuk di dalam ruang udara kita 45 minit baru kita dapat kesan kata itu adalah jet daripada Israel dan sebagainya. Jadi yang ni saya serahkan kepada Cik Gubat untuk dia meringkaskan dan merumuskan supaya rakyat lebih faham. Okay. Yang penting dalam isu radar ni penting. Kita beli radar. Radar tersebut tamat kontrak penyelenggaraan. Selepas tamat kontrak penyelenggaraan, dia bagi masuk satu company lain. Satu company lain sudah ronyeh radar tu, kemudian dia bagi balik company yang asal. Tetapi masalah dia ialah radar tu dah rosak teruk. Kan? Dan dia sambung beberapa kali kontrak berkenaan penyelenggaraan radar
Tetapi masalahnya radar tu memang tak boleh betul. Radar tu memerlukan satu jumlah yang sangat besar untuk betul, tetapi dia keluarkan kontrak penyelenggaraan repair ni sikit yang memang itu adalah satu bentuk pembaziran. Kamu memang nak makan duit ni, satu. Kedua ialah tanpa kamu memfikirkan implikasi keselamatan negara sebenarnya, kan? Dan ini bila tadi Syafiq dah brief, kan, dan dah kongsi beberapa file tadi yang lama, sebab the whole stack of file kita teliti satu. Oh, tu lama tu. Dan apa namanya ni, akhirnya pegawai SPRM mengakui bahawa ada beberapa nama-nama anggota pegawai kanan tinggi yang terlibat memang di bawah radar mereka dan mereka sedang mencari data tersebut. Ni the whole stack file ni satu demi satu, kan, sedang diteliti, kan. Jadi tadi juga kesempatan tadi kami terus berkongsi changing nota. I think this is the first session kita di mana kita menyerah hampir semua, kan, the whole stack of ledger, kan. Banyak benda yang okey. Setakat ini saya mengucapkan terima kasih kepada SPRM kerana ada tindakan. Tetapi tanpa berselindung, kita juga ada sedikit kekecewaan kerana tindakan itu agak lambat. Contohnya bila kita dah serah 2 minggu ledger, kan, nama syarikat, pegawai terbabit, orang, dan apabila kita lambat bertindak, implikasinya apa? Implikasinya terhadap saya. Kerana bila 2 minggu kita tunggu, kita dedah. Bila kita dedah, mungkin syarikat boleh menukar ledgernya, kan? Tapi jejak-jejak keuangan seperti transaksi akaun dan sebagainya masih kekal lah, kan? Jadi kita tukar changing note apa semua, dan kita mengharapkan kompas siasatan tersebut mula dibetulkan balik. Kita berkongsi watak, siapa dia sebenar kartel di sebalik semua yang berlaku kita kongsi. Jadi kita sentiasa memberi kerjasama, kan, pada peringkat ini. Dan isu yang saya sendiri laporkan hari ini ialah berkenaan dengan Presiden QPAC. Okay, ramai tak faham. Cuba apa isu sangat? Pertama, Presiden QPAC kita telah memasuki penggal ketiga. Okey. Kedua ialah terdapat banyak aduan. QPAC ini ialah organisasi yang menjaga kaki tangan awam, NUTP, Persatuan Misi, Persatuan Kastam, dan ramai banyak persatuan kaki tangan awam ni di bawah QPAC, di bawah QPAC. Apabila mula kita masuk kes ini, ada banyak aduan daripada kesatuan-kesatuan sekerja. Kita detect bahawa mereka mengadu keabsahan Kongres ataupun mesyuarat agung pemilihan yang terakhir sebulan yang lepas. Sebulan yang lepas, ramai yang buat aduan dan sebagainya. Kita kata what happened dan kenapa kerajaan tak nak bertindak ke atas orang ini. Bila kita masuk in deep, pertama sekali ialah untuk jadi Presiden QPAC, kamu kena jadi kaki tangan awam. Mana dia bukan, kalau kamu pencen, kamu pergi masuk veteran ataupun bekas pencen apa semualah, tetapi kamu kena jadi berkhidmat sebagai kaki tangan awam, kan. Masalah dia ialah dia telah tamat dan patut bersara wajib pada 25 hari bulan Disember tahun lepas, 25 Disember 2025, bersara wajib. Bersara wajib. Okey. Tetapi dia terus dapat sambungan kontrak pada 26 Disember. Dia terus sambung. Okey. Kepada semua penjawat awam di luar tentu faham yang dapat sambungan kontrak ini, maksudnya dia dah pencen wajib dan disambung kontrak. Dia bukan kaki tangan sokongan, dia bukan kaki tangan pelaksana atau kita panggil, kan. Dia mesti profesional dan peringkat pengurusan. Tak pernah tukang sapu pencen bagi lagi 2 tahun kontrak. Tak pernah. Belum pernah dalam Malaysia, kan. Tetapi tiba-tiba Presiden QPAC Malaysia hari ini, dia ni kerja apa? Dia ni kerja sebagai penolong penguatkuasa kesihatan.
Faham tak? Dia penolong penguatkuasa Majlis Perbandaran Sungai Petani. Dia bukan penguatkuasa, penolong pegawai kesihatan persekitaran Sungai Petani. Dia grade berapa? 36. Tiba-tiba dia dapat sambungan. Dia dapat sambungan dengan grade U5 dengan gaji RM6,000. Persoalannya di sini. Pertama, kenapa dia sambung kontrak? Adakah kerana dia presiden QPEC? Jadi kalau dia disambung kontrak kerana dia presiden QPEC, maka pertama itu tak betul, itu amalan salah. Itu alasan yang salah. Sambung kontrak ni mesti atas kepentingan pejawatan, kepentingan perkhidmatan. Dia ada dia penting. Jadi kerana maka kepakaran dia ni diperlukan lagi, jadi dia perlu sambung. Dia perlu sambung kontrak. Itu boleh sambung kontrak. Tetapi dia ni tak ada apa. Dia cuma penolong kepada penguatkuasa. Istilahnya penolong penguatkuasa di bawah Majlis Perbandaran Sungai Petani. Kan? Maka dia disambung kontrak. Itu satu, salah. Kedua ialah kerana itu pembelaan QPEC terhadap kaki tangan awam akhirnya dipegang oleh rejim. Sebab apa? Sebab pejawatan Presiden QPEC, orang yang harus melawan untuk kaki tangan awam, akhirnya atas ihsan dan budi bicara kerajaan Malaysia, dia dah pencen. Lepas tu dia diberi. Jadi untuk 2 tahun dia sebagai Presiden QPEC lagi, maka dia di bawah ihsan kerajaan. Kan itu kami khawatir pembelaan kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam, perkhidmatan awam ini tidak dibuat secara bersungguh. Kan? Okey, itu yang pertama. Isunya ialah isu kontrak tersebut. Ini isu serius, kan? Isu yang kedua ialah isu milikan harta. Dia ni grade berapa? Grade 36. Dia grade 36. Dia, isterinya tak bekerja. Milikan harta di bawah kedua-dua orang ini, kan? Homestay 11 bilik, homestay 5 bilik, banglo mewah di Laguna, kereta 10 biji, tanah, milikan tanah di sana sini. Tadi bila kita kira balik dengan SPRM, kan, semua orang terkejut bagaimana milikan harta setinggi itu, sebesar itu dimiliki oleh pegawai yang hanya grade 36. Pelik. Dan ada kenderaan yang dibeli secara tunai. Jadi kerana itu kita kuasa siasatan itu kita belum masuk lagi kepada soal akaun. Sebab kawan-kawan di perbankan dan sebagainya ni semua dah lagi larau, kan, kerana selepas pendedahan tentera tu, mereka di bank-bank dan apa ni memang ditekan teruk. Inilah rejim kata bersama dengan perang anti rasuah, mereka claim dia kredit. Tapi yang ditekan ni soal the whistleblower, kan. Jadi apa yang berlaku ialah kawan-kawan di bank ini tak nak kerjasama, takut nak bagi. Jadi kita pergi minta SPRM, kita mesti tengok, kita mesti teliti apa yang berlaku ini, kan. Dan ini satu benda yang besar. Dan yang ketiga apa dia? Kita juga menjumpai berbelas aduan ke atas watak ini. Dan aduan kepada JPA, termasuk aduan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata nak pegang rasuah. Aduan sampai ke meja kamu pun kamu tak bagi tak tahu. Sampai nak ke meja peta baru nak bertindak, baru kamu nak tergege. Kan? Jadi itu persoalan kami, kan? Itu yang kita bangkitkan. Jadi saya merasa ini satu benda yang besar. Berkenaan dengan sebuah kementerian itu, insya-Allah sehari dua lagi kita akan dedahkan